Follower baru 40k. Promosi kedai orang. Lalu lepas tu minta makan free. Tak betul tu dah bang. Kan? Ini nasihat saya lah. Kita promosikanlah kedai-kedai orang yang agak makanan tu sedap. Kan? Warung ke makanan tu sedap. Tetapi dia kurang orang. Jadi kita bantu dia cari rezeki itu dah lebih berharga daripada kalau dia nak bayar. Dan kita dapat pahala sebab apa? Kita membantu dia mencari rezeki. Dan kita pula dikenali ramai. Sebab kita ni bukan siapa-siapa. Kau tangkap 100,000 ke bawah lah, memang kita ni tak ada siapa-siapa. Ramai kawan saya yang beratus ribu tu. Pati durian, Bang Tommy kan. Tak ada pun dia minta makanan free. Siapa lagi? Ramai lah. Pokoknya ramai. Kan kawan saya yang 100,000 lebih ke atas. Kan? Tak ada. Cuma saya bagi pandangan. Kalau kita nak promosikan kedai orang, kalau kita dipanggil itu lain. Kan? Dia tengok kita ni top kan. Betul orang dah ramai kenal, kita cuba promosikan dah satu kedai, jadi orang akan datang. Itu lain. Nanti kita yang nombor satu orang tak kenal. Dan setiap video kita masukkan penonton baru 200, 300. Orang tak tengok dah kan. Tak, mana kita orang tak, kita bukan siapa-siapa. Kan? Kalau kita nak promosikan, kita promosikan terus. Mana kita bantu dia mencari rezeki. Itulah lebih bagus. Kan? Nanti rezeki itu akan datang sendirinya kepada kita. Saya situ kecuali kita macam Cikgu Sari ke, Aizah Khalid ke, mana yang official yang top-top kan. Macam Khairul Amin ke kan. Itu lain. Kan? Ini baru bawah 40k ni, bukanlah kita ni tak ada siapa-siapa dah. Sebab orang tak kenal kita. Kan? Cuba kita ciptalah video-video yang bagus untuk tontonan yang lebih banyak. Kan? Barulah kita boleh letak kategori kita ni marketplace. Situ. Barulah orang pandang kita. Kalau video kita orang tonton cuma 150 orang, 250 orang, 300, orang tak kenal kita. Kan? Itu nasihat saya lah. Kan? Tapi walau bagaimanapun tak apa. Kita anggap apa yang kita buat tu adalah amal jariah. Kan? Kecuali kalau kita dipanggil, itu bonus buat kita. Tak apalah nanti saya bayar duit minyak abang apa-apa semualah. Sebab bila kita dah dikenali ramai. Kan? Kalau kita tak dikenali ramai, kita tahu di mana letak harga diri kita. Follow my TikTok, like, comment and share.